Air semakin naik di kawasan Sekolah Menengah Kebangsaan Paris, Kinabatangan pada pagi ini berikutan hujan lebat yang berterusan sejak semalam. Keadaan ini menyebabkan beberapa kawasan rendah di sekitar sekolah mula dinaiki air. Peperiksaan akhir sesi akademik yang melibatkan pelajar tingkatan 4 di sekolah tersebut terpaksa diambil tindakan segera dengan kesemua calon peperiksaan dipindahkan ke Dewan Terbuka bagi memastikan kelancaran dan keselamatan. Walaupun berdepan keadaan tidak menentu, sesi peperiksaan berjalan dengan lancar dan teratur hasil kerjasama guru, pelajar serta pasukan keselamatan sekolah. Dalam masa yang sama, ujian bertutur Bahasa Melayu bagi calon sijil pelajaran Malaysia SPM tetap dijalankan seperti dijadualkan dengan pematuhan sepenuhnya terhadap langkah keselamatan. Pengetua SMK Paris, Puan Nurlela binti Taharim, menzahirkan penghargaan kepada semua warga sekolah atas semangat dan kerjasama yang ditunjukkan meskipun berhadapan cabaran cuaca tidak menentu. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Pengetua SMK Paris. Pada pagi ini saya ingin membawa anda sekalian untuk melihat keadaan sekolah kami. Ini baru hujan yang sekejap saja malam tadi. Saya dimaklumkan malam tadi hujan turun dalam sekitar pukul 9 malam. Dan tidak begitu lama tapi air sudah naik dengan begitu cepat. Dan sekarang ni pun keadaan kelas air menghampiri untuk masuk dalam kelas. Dan inilah yang merisaukan saya untuk anak-anak yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada 25 hari bulan 11 nanti. Dan pada hari ini juga saya bimbang kerana pada hari ini juga berlangsungnya ujian bertutur bagi Bahasa Melayu. Dan saya mengharapkan anak-anak saya ini, anak-anak murid saya semua dapat hadir ke sekolah. Dan saya mohon kepada pihak yang tertentu untuk bersedialah untuk menyalurkan bantuan kepada sekolah kami, dan kemungkinan besar ada yang tidak dapat keluar dan kemungkinan juga ada yang terpaksa bermalam di kawasan sekolah ini. Pada saya itulah kita semua terpaksa bersiap sedia dengan kemungkinan yang bakal berlaku. Beliau juga menasihatkan warga sekolah agar sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa sekiranya keadaan banjir bertambah buruk. Saya sebagai pengawal keselamatan di sini harap-harap agar tidaklah berlaku lagi seperti mana yang berlaku tahun lalu, banjir hingga paras sini, sampai hingga paras sini. Harap-haraplah ni banjir ni hanya setakat begini saja.